Saya bersumpah, ini betul-betul terjadi. Satu pelanggan, tapi dua pinggan. Bunyi macam biasa je kan? Tunggu sampai dengar habis cerita ni. Jadi, ada seorang lelaki ni masuk satu kedai makan, duduk dekat meja untuk dua orang. Dia order 2 set nasi goreng, 2 air. Tapi dia sorang-sorang, tak ada orang lain pun. Pelayan tu fikir, alah, mungkin ada orang nak join dia kot. Tapi minit berlalu, tak ada siapa pun datang. Dia cakap perlahan, macam berbisik dengan seseorang. Sekali-sekala, dia gelak pula tu. Makanan pun sampai. Dia tolak satu pinggan ke seberang meja, macam hidangkan untuk seseorang. Tapi kerusi tu kosong lagi. Tapi kat sini yang jadi pelik, lepas makan, dua-dua pinggan bersih. Tak ada satu butir nasi pun tinggal. Pelayan tu bersumpah, dia nampak kerusi sebelah tu bergerak sikit, macam ada orang tarik. Esoknya lelaki tu tak pernah nampak lagi. Jadi, cuba cakap, korang sanggup tak makan sorang-sorang dekat meja tu?